trailer sahaja. Aish. Asal macam seram ah. Good Boys Go to Heaven adalah sebuah siri terbaru dalam Astro Original yang diarahkan oleh Arif Zulkarnain. Yang mana yang korang tak tahu, dia pernah mengarahkan siri-siri yang terbaik juga seperti Dukun Diva, Doh dan juga One Cent Thief. Baik, siri ni dia ada 8 episod dan saya berpeluang untuk tengok episod pertama masa premier hari tu dan wow, saya tak sangka. Basically, Good Boys to Heaven ni dia mengisahkan tentang seorang budak ni yang bernama Ahyan. Dia okey dengan ayah dia, ada apa semua masa tu. Tapi tiba-tiba budak tu hilang. Tak tahu ke mana. Diorang cari. Last diorang jumpa budak tu tapi dah pun meninggal. Persoalan dia adalah sepanjang siri ni, siapakah yang bunuh Ahyan? Itulah basically premis siri ni lah. Dia adalah satu cerita yang tak pernah kita dapat lagi untuk drama Melayu kita. Ni memang bukan main-mainnya. Macam yang korang persoalkan dan saya pun kadang-kadang persoalkan juga. Drama cinta dengan datuk, kahwin anak datuk, minum air oren, bla bla bla, benda yang klise yang sama kan. Tapi ni tak. Ini saya boleh episod pertama saja saya dah levelkan dia setaraf dengan projek High Council, projek NKSPM dan juga One Cent Thief. Kualiti dia itu yang menarik saya tentang siri ni. Dia tak lama pun, dia dalam plus minus kalau campur iklan nanti keluar dalam sejam kan. Tapi baik, kita tengoklah pelakon-pelakon dia. Korang pun nampak kat belakang ni kan, Tahira Mac Wilson kembali setelah lama dia tak muncul. Ni dia muncul balik and she's good man. Sangat-sangat bagus. Lepas tu kita ada Saif Mikael, budak tu pun baik. Lepas tu ada Firdaus Karim, Sky Iskandar, Beto Kushairi. Beto tak perlu dipertikai dia punya acting. Beto memang deliver lah. Lagi-lagi kalau ada babak menangis memang. Dan lagi satu surprise actor yang mana boleh menarik korang untuk tengok cerita ni adalah kemunculan Amirul Effendi, Mat. Ya, dia ada dalam ni. Lepas tu, apa yang saya suka pasal filem ni adalah setting dia. Dari trailer sahaja. Aish. Asal macam seram ah. Asal cerita dah ada vibe-vibe seram semua ah. Ya. Secara rumusan, saya boleh kata drama ni dia adalah gabungan filem-filem seperti filem Roh, Desolasi, Imagino. Memang A+ lah kualiti dia. Memang cantik, serius saya cakap. Ada satu shot tu yang saya tengok Beto berdiri depan satu rumah kosong tu. Damn, that's scary tapi beautiful. Okay, cakap pasal shot sinematografi dia, Arif Zulkarnain kot. Cara dia buat establishing shot tu memang saya tak faham kenapa diorang tak buat ini sebagai filem. Ya, saya tahu. Saya dah pun dapat jawapan, iaitu diorang nak expandkan lagi the lore, apa yang berjadi, apa semua tu kan. Bagus. Dan dalam episod 1 ni pun kita tak diberi banyak. Kita cuma diberi persoalan. Masa budak Ahyan tu meninggal, pelbagai orang yang muncul yang kita audience sendiri pun boleh jadikan mereka-mereka ni suspek. Kadang-kadang kita nampak macam dia ni suspek, yang dia ni pun macam suspek, yang dia ni pandang sini pun suspek, bapak dia sendiri pun kita fikir macam dia banyak persoalan yang buatkan kita fikir, Mat, it's going to be the greatest drama yang pernah ada untuk tahun. Feel dia memang sebiji, bukan macam drama. So untuk episod pertama Good Boys Goes to Heaven, saya akan bagi sebanyak cantik 9/10 bintang. Sangat recommend untuk korang tengok. Korang kepada siapa yang ada Astro, boleh tune in Jumaat ni, boleh tengok di Astro Ria pukul 8 malam. Dan juga kepada korang yang layan drama-drama di Soka, korang boleh tengok pada pukul 12.30 malam. Tak silap saya lah, okay? Sekarang saya geram untuk tunggu the second episode. Lambatnya. Okay guys, itulah saya punya rating dan review untuk episod pertama Good Boys Goes to Heaven. Dan kalau korang dah tengok, cuba korang komen kat bawah apa pendapat korang, apa review korang, berapa rating korang, dan adakah ini drama yang korang cari. Cuba korang komen, bagi tahu saya kat bawah, kita sama-sama baca. Dan apa pun guys, support lokal kita dan jadilah penonton yang setia. Terima kasih.